Banyak kepala. So kadang-kadang tak semestinya kita boleh perfect sepanjang masa kan. Okay. Bila kadang-kadang mungkin kalau yang first aku keluar tu awal sangat, aku mungkin muda. sangat. So kita ambil tindakan terburu-buru dan cepat. Lepas tu terpaksa struggle dengan nak yalah, bila kita sebenarnya bila dah dengan band Desa itu Berempat, dan kita nak buat benda yang lain susah. Dan ada sikit struggle, walaupun struggle tapi experience lah. Aku ada pengalaman. Dan bila balik-balik ke Mei, terima kasih kepada anda yang sedang menonton dan juga mendengarkan Dol Podcast bersama dengan Soeb Fizi dan juga Mamat. Hari ini kita bersama-sama dengan Mus Babarik, kawan-kawan. Wow. Di mana episod ini dikayakan oleh Fokio. Okey, kalau korang nak belajar nak buat side income, boleh pergi ke media sosial Fokio di Instagram dan juga TikTok. Boleh follow beliau. Dan selamat Hari Raya kita ucapkan kepada semua penonton, pendengar setia Dol Podcast. Pasti diorang ni nak dengar keroncong Aidilfitri kan. Keroncong Hari Raya kan. Tapi kita nanti ujung lah kita anu kan. Kita Saya bila bersama dengan Abang Mus ni, saya ada satu persoalan yang saya nak tanya ni bang. mana nak jawab? nak panggil, kita dah biasa Abang dengan Mei. Sekarang ni yang sebenar-benar nak panggil apa ni bang? katakan yang nak panggil Ke tapak nak panggil tapak je bang, senang. Itu orang kampung kan. Kalau orang lain panggil kat tengah, aku buat tak kerti. Aku tahu ni orang tak ni. Orang kampung aku ni. Kalau kat KL ada yang panggil nama tu, aku tahu ni orang kampung aku ni. Mana dia ni? kacau ni. Tapi pecah rahsia. Abang okey dipanggil Musme? Ataupun abang nak dipanggil Dia begini, Mus Babarik? awal-awal dulu masa aku keluar Mei ni 2 kali. So awal-awal dulu bila aku keluar, dan aku pernah masuk Strangers, aku pernah seorang apa semua dengan Wings awal-awal dulu. Bila orang panggil, masih ada panggil Mei, aku cakap dia orang ni tak tahu apa berlaku. Tak tahu apa berlaku kot. Aku dah tak ada dengan Mei lagi dah. Sebab kuat nama Mei tu. Dia orang still panggil. Walau dengan aku masa dengan Wings dulu pun, kalau masa Musme juga. panggil. Awal dulu kira aku macam apalah dia. Aku try tukar lah, buat apa, masuk ke kawan aku buat double S apa. Tapi sekarang ni kalau orang nak panggil, aku buat tak peduli. Tapi tu nama luck lah bang sebenarnya. Nama dia dah jadi macam trademark lah kot. Orang bila nak, yang jarang jumpa aku, dia akan tersebut tu. Aku Bang, tak boleh nak salahkan sikit juga. lah bang, kenapa sampai 2 kali bang keluar masuk Mei ni? Sikit lah. Banyak sejarah cerita dia. Sikit lah, Sikit lah bang. Sebab saya pun sama je, lebih kurang macam ni. Ya. Ini Macam daripada mana, dulu. Cik? Ini Macam daripada mana, dulu bawa carry nama sepah ni. Siapa yang menganjau antara semua? Menganjau Sikit lah. sikit lah. Kenapa yang Jadi awal begini lah. je, dalam band kita ada banyak kepala. Betul. Abang ada 4 kita orang ada 3 dulu. Banyak kepala. So kadang-kadang tak semestinya kita boleh perfect sepanjang masa kan. Okay. Bila kadang-kadang mungkin kalau yang first aku keluar tu awal sangat, aku mungkin Muda sangat. So kita ambil tindakan terburu-buru dan cepat. Lepas tu terpaksa struggle dengan nak yalah, bila kita sebenarnya bila dah dengan band Desa itu Berempat, dan kita nak buat benda yang lain susah. Dan ada sikit struggle, walaupun struggle tapi experience lah. Aku ada pengalaman. Dan bila balik-balik ke Mei, bila keluar balik tu, dia dah bukan cerita yang muda, dia dah cerita yang dewasa. That's it. Aku ambil keputusan ini sebagai keputusan yang aku rasa that's it. Pasal yang kedua tak ada ketiga lagi lah kot. Sebabnya macam ni, ada satu peristiwa di Ipoh. Apa? Tadi baru aku cerita dengan abang. Aku dengan Ajab satu buat MC. Tengah buat MC, tiba-tiba abang Abu datang. Abang Abu datang macam, ni macam gua kenal brother ni. Dia tegur, Assalamualaikum. Cakap, teman ni Abu Mei. Dia cakap, ya bang, kenapa abang? Dia datang buat gitar. Dia cakap, aku sebenarnya tak apa sihat. Dia cakap, nak jumpa dengan Musme, tapi nak buat kejutan. Boleh ke Zee? Aku time tu dengan Ajak, Allah macam mana nak buat siap sembang dengan Lantak Writer tu. Cakap, Lan macam mana ni abang? Boleh ke ni kan? Boleh ke ni Kamu ngamuk orang tu kat depan kan macam mana pula? Masa tu kita host kan. Kita tak tahu apa benda pun. Dia cakap, abang kena tanya ni, abang kena tanya pengurusan lah kan. Kita orang host je kan. Cakap, okey tak apa. Dia sebab pengurusan, cakap okey tak apa, proceed dia. Okey, itu bila abang dah nyanyi 2 lagu, tiba-tiba kita orang masuk, kita cakap, macam mana nak buat ni? Tengok abang pun tengah set up. Abang Mus tak perasan lagi. Tak tahu, dia memang tak tahu. Okey, aku cakap, bang, cuba abang tengok pemain kita di hujung sana tu bang. Ayat abang dia buat sentuh bang.
La ilaha illallah, kawan aku. Allahu akbar. Tapi serius malam tu bang, Dia kami rindu atas tu dengan pentas. aku tersunat. Kami atas pentas memang mata berair bang. Tak ada masalah pun bang sebenarnya bang Dia gini, event tu orang lain, company lain punya, ada orang punya event kan. Yeah. So bila atas tu, bila kata aku dengan Abu mesti ada cerita. Ya. Mesti ada cerita. So aku tak boleh nak highlight benda tu sangat. Faham. Sebab kita event orang lain kan. So aku tengok dia dah ready dengan kita, aku jalan proceed je lah, kita nyanyi je lah kan. Habis show tu sebenarnya aku jumpa dia kat belakang. Ya. Kita pergi minum apa semua. Aku okey. Yelah. Jumpa. Sebenarnya dia rindu aku dia tu. Betul. Yelah berapa Dah lama 6 tahun. bang. Saya yang tu. tersentuh bila dia, ayat pertama dia cakap, teman ni tak apa sihat. Ada. Yang tak apa sihat pasal apa yang datang nak jam juga tu. Abu. Kita orang selalu Abu. Dia rindu Dia rindu. Bang okey bang, Okey. ni soalannya agak sensitif sikit. Saya general lah soalan ni bang Kalau zaman-zaman 80-an 90-an bang, kalau band berpecah selalunya ada masalah dadah, minum, Cinggir. Cinggir. Tak berdepati masa. May melalui ataupun abang melalui zaman-zaman gelap tu bang, tentang dadah, tentang minum semua bang, dan akibat tu berpecah sebuah band tu. Lalu tak bang? Dia 80%, 90% kalau yang rocker ni, rockers ni zaman 89 memang tak boleh lari yang benda-benda tu. Nah, kalau tak main pun join sekali. Antaranya sampai sekarang salah seorang tu dia. Tak ada, dia baik, dia tak. Tapi dia terpaksa join sekali. Tak, sebab dulu kalau tengok apa Motley Crue, Kiss, semua ni memang itu antara benda yang kita tak boleh lagi dalam main muzik ataupun bila kita muda, kita akan lalui proses tu. Nak kalau yang era 80-an, sebenarnya daripada 70-an dah ada dah benda-benda tu. Kalau dalam filem rock Mamat Khalid kan memang ada kan, macam Apek jadi mati jadi giat. Kau sendiri berlakon lah dalam tu kan, masuk pusat pemilihan Cik kan. Cik Man menyadik ke Cik Not Cik Not jual barang masa tu. Cik Not jual barang pada rocker-rocker. Betul sebab itu macam realiti zaman rock masa itu. Kan tapi sekarang totally dia gini lain lah, kan. benda tu masa muda je. Kadang-kadang bila dah peringkat umur 30 tahun Dah tahu atau 40 fikir. atas, dah tak ada dah. Bukan satu benda yang kita nak jadi merosak hidup kita. Kalau Betul. benda tu nak merosak hidup kita, kita lupakan. Abang tak rimas ke pada masa itu bila sebut tentang Mak Rock ni semua kaki fit lah. Abang tak rimas masa tu bang? Dia kalau aku spesifik, kalau kaki fit problem sikit. Betul Tapi lah. kalau yang main ganja, dia tak seproblem itu. Tak seproblem itulah. Yalah, Masih faham. boleh memikir sikit lah. So di mana kau punya kau punya arah tu, kalau fit ni payah sikit lah nak. Betul lah, barang panas Ganja pun sama juga problem. Ya, betul, Tapi macam aku problem. cakap dia, bila dah masuk peringkat umur 30-40, Okey. kita tak ada jadikan benda tu sebagai sebahagian daripada Betul. hidup kita dah. Dia tahu fikir dah bang. Automatik kita akan tinggal. Dia terpengaruh. Sebab kita akan lebih penting dalam hidup kita apa? Kalau kita ada career, kita ada Kejaya. nak kejaya, so kita lebih penting benda tu. Betul lah. Kalau benda tu nak merosakkan kita punya kejaya, kita akan tinggalnya. Modal pun hancur, gaji semua habis ke sana. Kalau yang tak tinggal benda tu, yang problem tu. Betul. Itu yang jadi habis career, habis. Rosak. Sepatutnya boleh jadi somebody, terus nothing. Betul. Itu yang Alright, okay bang. Cerita tentang Mus bersama dengan Wings tu. Macam mana cerita tu, macam mana saat tu Wings dah tak ada vokalis, agak terumbang ambing sikit. Macam mana dia boleh nampak si Mus ni? Dan Mus ni macam mana boleh terima untuk masuk, sedangkan dia ada band yang besar ni. Lagu letup tu bang. Lagu letup. Biru mata hitamku. Awal-awal dulu masa sebelum aku masuk Wings, aku lepas keluar Mei tu aku dah form Strangers dengan Black, recording kat Jakarta dengan Black. Dengan Black Wings. Black Wings. Black Wings pun dia keluar Wings. Georgette main. So masa tu aku dengan Black ni baik selalu dengan dia, dan kita orang ada form band dan kita buat recording dekat Jakarta. Tapi kita orang satu album je. Dapat. Tajuk album pun Strangers je. Strangers. Okay. Lepas pada tu Black dia masuk Wings sebab Georgette keluar, Black masuk Wings. Aku masa tu aku dah kira apa tu jalan seorang lah. Aku Lone Ranger lebih kurang dalam 4 tahun. 3 album kat masa tu Kan? Then lepas Black yang bagi tahu dekat Joe dengan Wings, dia kata try lah. Try Mus ni lah. So aku try dengan dia orang, then tak ada banyak problem, kita jalan terus. Then Joe okay. Sebab Joe kebanyakan dia mastermind. Yalah. Tapi dia orang pun sama juga macam Eddie dengan Black. Terus terima, dan kita orang start recording
first album Biru Mata Hitam. 1996. Bang, gila bang, 7 album mas sebenarnya dengan Wings. Dia termasuk dengan Double Trouble semua. Dia termasuk actually yang main album ada berapa ya? Dalam 3 Biru Mata Hitamku. dalam 3-4 macam tu. Tapi kita ada banyak album-album compilation. Best of Wings, Mr. Barbarik, Mencari Asal Usul, Double Trouble 2 yang Mamat sebut tadi bersama dengan Sirs. Padamkan lampu ni tidurmu. Masterpiece JS Kevin dan juga Wings. Dahsyat bang. Ni baik ni. JS Kevin abang jumpa bang? Bukan selalu lah. Tapi apabila macam kalau kita ada nak buat recording, kita nak lagu. So dia ni jenis macam mana? JS Kevin ni satu orang yang kadang-kadang bila kita minta lagu dia selalu kalau orang lain hantar kaset je. Tapi Joe baik dengan JS Kevin. Ada kebanyakan lagu, ada juga lagu yang dia hantar kaset, tapi kebanyakan lagu Joe nak dia bagi on the spot ataupun apa yang dia bawa. Dia selalu datang dengan tak ada apa-apa. Dia ambil gitar, dia rang tu jadi lagu, dan kita ambil terus buat lagu meletup. Apa lagu, salah satu lagu yang dia main-main terus letup bang? JS Kevin ni lagu. Banyak lah lagu dia. Aku tak ingat juga lah nak mengingatkannya. Tapi banyak letup abang Tapi kebanyakan lagu kalau dia buat yang on the spot tu, yang selalunya melodi dia magic dengan lirik dia kadang dia terus tulis kat situ kan. So siap dengan lirik sekali. Sebenarnya lagu tu tak ada pun. Dia datang kalau duduk tu, biarkan dia sekejap, dia sekejap. Jadi terus record pakai kaset je kan. And then ambil. Saya nak tanyalah satu tentang lagu abang bersama dengan Wings. Lagu tu saya baru kenal lagu ni dalam 2-3 tahun. Saya lambat sikit untuk kenal ni sebab saya search kan. Ada sebuah lagu ni, kalau saya dengar, saya tak tahu, saya sedih dengan lagu tu. Saya nak tahu tu sebenarnya kisah hidup siapa sebenarnya lagu tu. Ditulis oleh Bob Lokman, Krisis di Pertengahan Hidup. Lagu siapa ya? Sebenarnya kisah hidup siapa tu bang? Dah lah, Krisis tu lagu siapa? Lirik Bob Lokman. Bob Lokman. Lagu lupa lah siapa. Ingat. Bukan JS Kevin, bukan. Tapi dia, lagu tu sedih Bob Lokman sedih lagu tu pasal 8 tahun. Itu macam baru semalam dia bersanding. Kebanyakan orang penulis lirik ni, kebanyakan ni dia cerita tentang diri dia. Walaupun kadang secara simbolik, selalunya kebanyakan penulis ni tentang diri dia. Kalau orang faham direct baca gitu, mungkin tentang somebody orang lain atau tentang sesuatu lain. Sebenarnya dia cerita tentang hal dia. Saya tak tahu lagu tu sampai hari ni saya dengar Krisis di Pertengahan Hidup tu, saya mesti meremang dengar sebab satu memang Bob tulis, mungkin kita tahu Bob pun ada. Saya tak pastilah dia kisah dia ke ataupun kisah orang lain. Kita pun tahu rumah tangga dia pernah ni kan. Dia tak cerita kat abang masa dia bagi dia tak brief abang. Dia orang takkan bagi tahunya, dia orang buat bagi gitu. Tapi macam mana abang boleh bawa dengan feel yang baik? Kalau saya dengar macam hal abang sendiri, tapi saya tak yakin tu hal abang. Tapi macam mana abang boleh bawa feel dia tu macam sampai ini abang. Kisah aku. Dia kalau menyanyi ni, kadang-kadang kita melalui pengalaman kita atau pengalaman orang, dan kita akan nyanyi based on tu, dan kita tengok lirik, kita akan base pada feel tu. Ada lagi satu nyanyian adalah kita tak tahu pun cerita tu apa, kita main sebut je. Tapi kita ada formula untuk menyanyikan lagu slow macam mana format dia. Kalau lagu fast macam mana format dia. So benda tu yang membentuk nyanyian. Bang, saya boleh letakkan abang ni antara penyanyi-penyanyi legend yang masih ditakut ataupun di level yang sama juga macam dulu. Masih relevan. Sebab saya ingat lagi bang, persembahan AIM 2004 bang. Seri Kandil Cintaku. Itu mati. Semua gitaris kat belakang, abang pula kat depan tu. Ada Awi, ada Nash, ada abang abang. Tiga je. Belakang power semua. Gila dahsyat bang. Itu antara performance yang aku rasa iconic ialah walaupun kita ada banyak band, tapi satu benda yang aku nak cover balik lagu sendiri yang aku feel tadi tu. Okey, faham. Itu antara benda yang bila aku nak buat ni, aku nak kena buat. Aku dah tak kira dah, aku mesti nak buat the best supaya cover balik benda yang aku dah feel. Tapi bila saya dah tengok abang berdiri macam gitu, pasal abang berdiri stand dia pun ada. Itulah mus. Okay, dan cara abang pegang mic, saya cakap ini mati. Memang betul mati bang. Tapi kalau kita amati balik persembahan ikonik abang di AIM tu, saya tengok reaction Datuk Nes masa tu, dia pun Awi pun terkejut. Awi. Actually
Dia begini, kita Abang orang tak semua faham habis lah. sebab sebenarnya arrangement overall tu Datuk Ramli MS punya arrangement. Okey. Kita orang ni just macam dia orang main gitar, just main apa yang Datuk Ramli suruh je. Bukan daripada band kita ataupun daripada musician ni punya planning. Penyanyi pun sama. Yang saya buat tu adalah Ramli MS suruh. Okey. Buat macam tu. Kau on 4 nanti kau tarik panjang. So benda tu sebenarnya kita base pada Ramli MS punya arrangement dia. Baik. So bukan daripada band. Tapi puas bang tu. Cuma itu yang saya cakap tadi, aku ambil inisiatif kat mana aku kat situ personal sikit lah. Aku nak try do benda ni. Memang Ramli MS kau try buat ni. The highest, bukan tinggi sangat pun. Actually bukan tinggi Dia sangat. dah tinggi ke bang? Bukan tinggi sangat. Bang, dia dah tinggi. Abang boleh lenggok lagi. Abang boleh naik dia lagi. sebenarnya tak tinggi sangat. Tinggal lagi performance tu menampakkan arrangement tu. Sebab dia transpose. Ya, betul, transpose. Dan bila transpose tu kau terasa tinggi. Actually tak tinggi sangat. Tinggal lagi panjangkan aja. Dia cakap seberapa panjang boleh. Dia akan conduct. Nanti dia tunggu aku. Tu. Bila ada melodi tu dap dia orang jatuh. So aku try the best yang panjang boleh. Tapi dia kata sepanjang boleh. Dia maksud nak panjang sangat. Aku rasa ni je. Aku terus masuk je melodi tu. Itu 12 harakat tu. 12 harakat lebih kurang 12 ke 6 ke 20 aku tak tahu. 20 Aku buat semampu boleh, dan aku buat melodi tu. Tu. Then dia akan masuk untuk mandi bang. Semua penyanyi kat situ abang tak pau habis tu. Mungkin performance yang macam tu masa time tu tak ada banyak performance yang kira dahsyat. Umur pun muda zaman tu 30 lebih kurang. Tak ada lagi yang orang pernah buat. Bukan tak ada pernah buat. Mungkin kita awal-awal sangat buat. So dia jadi benda tu orang ingat sampai Tapi itu ikonik bang. Yalah, dia jadi benda begitu. Lagi satu kalau ikonik sebenarnya kau tengok sebenarnya konsert Unplugged Mei tu. Lain macam tu. Itu pun baik lah. Tu baik. Kisah sebuah cinta. Bang, itu dekat mana? Hollywood. Bukan. Ini Planet Hollywood dah. Planet Hollywood lah. Ya dah bang. Situ biasa keluar kat karaoke version tu. Sketsa sebuah cinta. Itu kira kita tengah macam top form lah. Sebab kita orang selalu tiap minggu show. Okey. So bila ada benda macam tu, kacang je lagu-lagu yang kita orang dah pernah show, yang provide sikit. Tapi abang still top form lah, sebab abang boleh meletakkan diri abang untuk still berlawan dengan orang lain di Gegar Vaganza. Dan abang naik juara 2020 betul. Bukan senang bang. Gegar Vaganza benda yang berbeza. Menguji kehandalan penyanyi. Dia berbeza sebab apa, selalu kita perform, kita tak perlu disalah ke apa, kita buat je. Betul. Aku kata nyanyi sengit pun dia tak bagus kan. Macam tu. Tapi Gegar Vaganza dia punya demand tu, dia nak kita nyanyi se-perfect boleh. Betul. Dia akan letak 100 markah. Yes. So kalau ada silap je dia tak. Di situ challenge. Dekat situ yang aku demak. Silap satu potong. Kalau banyak silap, bungkus terus. Selamat tak bungkus kan. Saya nak puji abang masa abang nyanyi lagu asli tu bang. Satu Lagu lagi sedap. Gegar Vaganza ni, aku ada cara nyanyi sebenarnya. Aku bila menyanyi ada cara nyanyi. Tapi Tok Ram dia tengok cara aku nyanyi, aku tak nak kau nyanyi macam tu. Kau kena nyanyi cara yang lain. Maksud dia, kalau aku biasakan walau apa lagu slow apa, aku akan ada buat rocknya tu. Dia tak nak. Kau jangan buat macam tu. Kau buat yang kalau pop betul. Aku nak suara yang bersih, dia kata. Sebab dalam kalau ikut teknik nyanyian, kalau cara nyanyi rock yang kita buat sekarang ni salah sebenarnya. Dalam GV dia nak tuntut benda yang jangan ada buat benda yang salah. Kalau kau buat benda tu kira fail lah. Potong markah. Potong. Kau aja aku potong, dia kata. Jadi aku gelabah juga kat dia. Tak boleh. Aku nak nyanyi macam mana ni kan. Kita nak perah je ni. Jadi itu yang keluar lagu apa tadi tu? Lagu asli tu bang. Asli tu. Jadi tapi lagu tu memang itu yang challenge tu. Aku bukan tak pernah nyanyi macam tu. Kadang-kadang memang nyanyi, tapi untuk nak bertanding, untuk yang aku nak letakkan diri aku tu somebody yang aku ni, aku takkan nak buat nyanyi yang style-style macam orang kahwin. Tapi terpaksa juga aku buat sebaik mungkin lah. Itu habis baik nombor 2 je. Ni bercanda di pasiran pantai. Itu lagi jahanam tu. Itu lagu Sudirman tu. Dia nyanyi dengan rumah aku. Nyanyi Sarah. GV. Sarah dulu GV bawa Abang Mus kan. Dia dah masuk artis dulu. Jemputan. Betul, artis jemputan. Artis jemputan. Baik. Bunyi lain. Kau macam Abang Mus boleh nyanyi macam ni. Ni
rosak rock aku tu. Tadi kita dah cerita Aku cerita punya rock pasal rosak ni tu. kan. Walaupun experience tapi rosak rock aku sekejap. Yelah. Habis GV aku Dia terpaksa lembek kan? cover balik. Mana nak cari Tapi ada satu lagi abang duet dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Oh itu Lagu untuk apa sendiri program? juga bang. Ya. Tapi abang nyanyi lagu sendiri Tok T tu dah macam lagu abang bang. Ya. Yang itu apa program yang hampir lupa aku. Program Tok T. Program Tok T. Ha. Itu pun sebenarnya challenge juga. Itu pun Sebenarnya, ikonik bang persembahan tu. Actually setiap persembahan semua challenge. Ada different challenge. Masa dengan Tok T tu aku tahu dia nombor besar. So dia dua, sama ada aku perlu buat bagus untuk aku kira untuk aku punya profile lah. Aku boleh nyanyi Tok T, okay. ataupun kalau aku jahanam kat situ habis tu. Habis hidup terus. aku. Ya. So aku terpaksa komitmen dengan diri sendiri dan nak komitmen dengan dia. Kita tak nak, itu program dia. Betul lah. So kalau boleh kita tak nak fail. And then okay lah. Ya bang, aku tapi pun tak tahu apa jadi dia. Okay abang ke ni tak. sampai lagu Cina pun dah gempak bang. Yeah. Lagu Cina. Hatiku kekal padamu. Aku melayukan lagu Cina. Itu lagu tu Kalau popular aku nak Cina Dekat kan lagu Melayu tak karaoke reti. laju bang. Mana, kat mana? Pentau karaoke banyak lagu tu bang. Katakanlah kepadaku. Orang pentau lagu tu. Sarawak kalau kau pergi karaoke, aku pergi sana kena nyanyi lagu tu. Awal-awalnya aku tak ambil pot pun sebab itu projek Semangat Zaman. Okey. Tapi jadi bang. Aku nyanyi lagu tu, Yang lepas tu aku Vitaly, nak ambil pot. Tapi aku pergi Sabah Sarawak semua minta lagu tu. Oi. Masuk karaoke kena nyanyi lagu tu. Bang. Lala terpaksa masuk dalam list Pernah song sekali tu bang, saya pergi pusat karaoke bang, bilik sebelah lagu tu, bilik sana lagu tu, bilik sana lagu tu. Dahsyat bang. Cina pun suka lah dengar abang nyanyi. Aku melayukan lagu Cina. Bang try sikit bang. Lupa. Hatiku kekal padamu. Okey, Tak nak. kita Tak nak dah cakap. kita dah cerita pasal apa Minum ni? air, kain tekak. Minum. Kepulauan Mek Unplugged kita dah cerita kan. Yes. Dengan Babarik ni ada nak buat orkestra Oh, pula ya. bukan lah. Yes. Babarik ni raya ni ada nak buat show juga ni, nak buat Alamak, konsert ke bang. apa ni kan. Ini baik ni. Unplugged ke dengan cerita bang? Akustik ke macam mana? Aku ada banyak sejarah tu Tapi salah satu dengan Babarik ni berbeza dia. Okey. Dia itu kalau cerita yang next. Aku nak jadi next nanti dengan Babarik. Tapi sebelum ni aku pernah pergi London tak pasal-pasal Babarik punya hal. Ya, baru-baru ni kan. Apa pasal? Apa cerita? Itu banyaklah cerita dia. Nanti kalau dengan Joe nanti kau akan dapat lebih detail lah. Baik. Betul. So dengan Babarik ni sampai aku tak pasal pergi ke London. Actually sebenarnya perform dengan apa tu community Malaysia dekat Kensington punya ni. Dahsyat So, abang just kita nyanyi sampai London. perform, bukannya dengan orang putih pun. Tak, Ingatkan tapi dengan jadi- Kebelang Tapi Queen ada lah tadi. seorang dua orang putih. Pergi London dengan Apa Babarik cerita ni. bang? Raya ni bang. Abang cerita bang. Akustik raya ni. Yang Babarik ni kita dah buat berlaku banyak dengan show semua. Tapi ada satu special lepas raya ni. Wow. 19 bulan ni bulan April ni Babarik Akustik Aidilfitri. Ini dia beginilah. Selalu kalau orang sebut Babarik dia orang dah tahu dah ini semua nak Memang main keras konsert ni, ya. Tapi kita nak main untuk air raya. So kita lebih tahu dia ada tone down sikit lah. Tone down tak tone down juga tapi kita ada hype dia Wow. dalam persembahan nanti sebab kita orang dah prepare Yep. untuk 19 hari bulan ni untuk Akustik Aidilfitri lah. maksudnya- Kita orang perform di restoran Volcano Shabu Shabu and Grill. Syabu. Shabu-shabu. Shabu-shabu. and Grill Mekior Living Putrajaya Hotel. Oh, besar tempat dia bang. Putrajaya. Boleh masuk berapa ramai tu? Dalam tu limit juga boleh masuk dalam 300 orang. So ada table semua. Ada table. Ya, Bukan berdiri. Dia gini, yang datang nanti kita ada sediakan buffet. Okey. Start daripada 2 petang sampai 5 petang. Okey. Buffet tu ready time tu. Pertengahan dalam pukul 3.30 macam tu kita orang akan perform. Sampai 4.30 best. akustik dan bayaran masuk sebab kita ada sediakan buffet dengan kita orang perform. So bayaran masuk dia VVIP. Kalau harga VVIP siapa nak duduk depan kita orang perform nanti harga dia 299. Okey, best. 299 je. Ngam. Dan kita ada VIP. Okey. Dekat juga dengan VVIP tu dalam lebih kurang dekat juga. So itu harga dia 249. Okey, ngam. Dan kita ada belakang sikit
belakang daripada VIP dengan VIP tu harga 199. Murah lah, okey lah. Okay. So fully kat dalam tu. Tapi kita juga ada di luar daripada restoran tu. Dia sebelah luar. Kita akan sediakan Projector. projector dan juga sound system sikit untuk siapa yang duduk di luar tu. Dan harga dia 149. Oh baik abang. Boleh lah. Ini mengam lah Tapi ni. dengan makan sekali lah, dengan Yelah. buffet. Siapa datang pukul 2, buffet Kira dulu, makan open dulu. house lah ni. Ya, lebih kurang macam tu. Lebih kurang macam tu. Bang, berapa lagu bang? Kita akan perform dalam sejam lebih sikit lah kot. 10. Dalam round tu lah 9-10. Kita dah fix dah. Actually kita dah practice 10 lagu. Tapi kita takut timing terlebih sangat. Kalau terlebih sangat pun tak ada halal. Apa lebih hal kurang. kan? Apa hal? So kita akan ada sampai pukul 5. Line up berapa orang bang? Kita ada Babariknya line up. Kita ada, dah tentu saya dengan Joe. Kita ada bassist kita Rozaimi. Dia ada kat sebelah ni sebenarnya. Okay, dia tu. Kita ada juga drummer Aino. Okay. And all. Aino. Dan kita ada keyboardist Lee. Okay. So itulah kita. Gitar satu ada je 5 lah. orang. Bang, dia maksudnya bukan lagu raya semata lah. Maksudnya lagu-lagu. Kita lebihkan lagu raya. Kita Oh. adalah mungkin 1-2 lagu yang surprise. Kita ada main surprise. Sebenarnya show ni bukan sekadar macam orang tengok macam kita nak main basking, tak. Bunyi akustik tu orang ingat macam basking ke? Tak. Siapa datang dia akan surprise. Sebab Joe ni dia takkan buat benda-benda yang Biasa. Dia ada magic dia lah. Kita orang practice pun sebenarnya dah hampir sebulan dah ni. Habis sebulan. Preparation lebih daripada tu lagi. Tengok tiap-tiap Sebab malam kita kan. ada main sequence maksudnya kita akan ada bunyi-bunyian yang lebih daripada yang kita orang 5 orang ada ni. So benda tu lebih special. Nak dapatkan tiket semua kat mana bang? Dapatkan tiket itulah boleh layari media sosial lah, biasalah Facebook. Itu antara yang Babarik punya media sosial lah. Babariknya media Okey, sosial. tak apa, nanti kita tulis kat bawah ni bang Editor tolong confirmkan nanti tuliskan dia punya apa ni Kita nama juga website nanti apa semua. Okay. Kita juga nanti dekat situ kita ada juga jual kita punya CD lah. Album terbaru. Album baru CD. Peluru coklat. Tengok Ni macam Gaza bang Kalau ada lagi yang masih fan kita orang yang masih tak dapatkan lagi, dia nak dapatkan, dia boleh datang nanti. Kita nak panggil Shebu Tadi. Aku sendiri pun panjang betul nama tempat tu. Jangan salah sebut polis yang datang. Syabu-syabu saya dengar tu. Restoran Volcano Shabu and Grill, Mercure Living, Putrajaya Hotel. Dan ada merchandise yang lain. Selain daripada CD tu. Bang, ada USB. Dia yang special kita orang keluarkan album kali ni. Walaupun kita keluar dalam 8 lagu untuk album ni, tapi zaman sekarang ni sebab orang kadang-kadang dia tak pakai dia nak USB apa. USB pun ada. Cocok lah kereta tu dengar. tapi CD ni pun ada value CD dia bang. Ada. Ini siapa yang simpan. memang kolektor. Saya kolektor bang. Saya memang kolektor nak bang. yang CD. So memang kita keluarkan ni. Kejap lagi saya nak abang saya mau beli bang. Merchandise ada banyak lagi. Cantik. Merchandise, t-shirt apa semua. Album ni di jauh nampak macam jerangkung Wings. Macam album jerangkung kan. Color dia tu kot. Alright bang, apa yang abang boleh janjikan dengan peminat-peminat yang akan datang di konsert akustik abang ni? Mungkin ada kelainan? Kelainan sudah pasti. Okay. Satu lagi, kalau siapa yang tak datang untuk kali ni kita tak pasti lagi kita akan perform benda yang sama pada tahun depan. Okey. Dia sound memang baik sound. Mungkin kalau tahun depan ada lagi untuk raya, kita dah fikir benda yang lain. Betul lah. Untuk kali ni kita dah plan dah untuk yang kali ni punya kita nak celebrate raya dengan siapa yang datang nanti, dengan fan kita ke. Ini waktu yang special. Faham. Baik. Hari 19 hari bulan April ini yang Kita takkan nak suruh balik kosong gitu. Kita nak suruh nyanyi aja kita lagi. akan main lagu-lagu yang orang biasa dengar kalau gua dengan Joe nanti. Untuk lagu raya lah. Bang payung sikit abang nanti lagu keroncong bang kejap lagi ni. Confirm. Rozaimi ada kat depan ni kan. Boleh. Kejap lagi untuk anda semua bang. Di akhir-akhir ni abang ucapan untuk semua peminat-peminat Babarik. Ya. Silakan, bang. Ucapan raya bang. Tu kamera bang. Sebelum yang ke raya, terima kasih kepada fan yang sentiasa sokong. Sebelum yang ke raya, Betul. sokong sebab untuk hasilkan peluru coklat ni sebenarnya kita orang confused. Zaman ni bukan zaman orang keluar CD, orang buat album. Betul. Tapi Joe dengan partner kita orang berani gamble untuk nak keluarkan juga album. So dan lagi satu, kita surprise sebab apa, fan kita orang support. Dan ramai yang dapatkan album kita orang. Itu antara benda yang kita orang Baik. terbaik lah. Terima kasih support. Dan juga untuk fan-fan Babarik, saya nak ucapkan selamat Hari Raya.
Maaf Aidilfitri. Maaf Aidilfitri. Selamat Aidilfitri. Maaf saya batin. Okey, terima kasih. Selamat Raya bang. Terima kasih Thank you Abang Mus. bang. Baik, sebelum Abang Mus belanja kita dengan lagu Raya beliau, Keroncong Hari Raya, pesan untuk hari ini kawan-kawan. Sila. Banyak belum tentu ku cukup, sedikit belum tentu kurang. Apa tu? Jangan mengejar hidup senang, kejarlah hidup untuk tenang. Pantun. Kata-kata. Jom kita berebut dengan Abang Mus Babarik dengan lagunya Keroncong Hari Raya. Bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Ranjau yang panjang menggamit datangku kembali, berulang kembali saat kita nanti. Pertemuan yang mengeratkan silaturahim, tuluskanlah damai cinta pun bersemi. Kulurkan tangan padamu semeriah hari raya. Di hari raya kita dipertemukan. Aidilfitri mengulangkan kejayaanmu, menjulang bangsaku teguh dan berdiri. Budi dan jasamu tak mungkin dapat aku membalas. Tunggu akhir hayat kau tetap ku kenang. Sepanjang perjalananku engkau setia menemani. Rasanya tidak akan ku tinggalkan lagi. Semalam sudah pun kita rasa berjauhan. Rindu dan dendam memuncak dan lama. Terhurai jernih air mata sedih mengalir, mengenang mereka yang dahulu pergi. Yeah! Right! Sepanjang perjalananku engkau setia menemani. Rasanya tidak akan ku tinggalkan lagi. Semalam sudah pun kita rasa berjauhan. Rindu dan dendam memuncak dan lama. Terhurai jernih air mata sedih mengalir, mengenang mereka yang dahulu pergi. Yeah! Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na.
Terima kasih. Ini cerita diorang berempat.